deh. Masalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma adrib adh-dhalimina bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ansurna 'alaihim, Allahumma ansurna 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma anjiz lana ma wa'adtana. Allahumma atina ma wa'adtana. Allahumma anjiz lana ma wa'adtana. Allahumma atina ma wa'adtana. Allahumma in tuhlika hadhihi al-'isabah min al-firqati an-najiyah la tu'raf sunnatu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi baladina. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pengajian kita daripada pembicaraan tentang mustalahil hadis bagi Nabi itu, bagi hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muqarrar kita iaitu kitab Nuzhatun Nazar fi Tawdih Nukhbatil Fikr. Kita sekarang untuk membicarakan tentang definisi ta'rif hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Hadis mutawatir dan syarat-syaratnya. Kerana hadis ni memanglah terbagi kepada dua bahagian yang dibagikan oleh ulama al-Islam. Maka apakah dia hadis mutawatir dan apakah dia hadis masyhur dan sebagainya, dan lagi akan datang hadis gharib, hadis mustafid, hadisnya ahad, apa dia tu kita nak membicarakanlah. Cuma pada pagi ini, iaitu pada hari ini, pada perjumpaan kita sekali ini, kita nak tengok ta'rif hadis mutawatir. Kita telah baca dah sedikit daripada
perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Cuma kita tengok di dalam kitab tu, pada perkataan muka berapa antum tu 40. Nuskhah hak dok bawa tu muka 40 lah. Yang nuskhah berlain ni kita jangan buat payah faham lah. Kalau ayat kata muka 40, aku cari tak ada. Ni tak faham masalah perselisihan nuskhah. Faham tu tak? Nuskhah ni ya terkadang ya cetak buh isi saja. Terkadang ya cetak sekali dengan tahqiq. Terkadang ya cetak sekali dengan syarah. Terkadang ya cetak sekali dengan ta'liq. Semua tadi itu menambahkan bilangnya muka surat. Maka kita tak ada jadi payah, kita nak klik kepada takrif asal. Dia ada bicara masalah hadis mutawatir. Kita tengok di mufahrasah, fahras. Cek hadis mutawatir. Maka kita masuk bab hadis mutawatir. Tu baru cara kita ngaji tak rugi masa. Tak rugi masa. Ia kata lagu mana? Qala rahimahullahu ta'ala. Berkatanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa ayyakuna, dan bahawa adalah mustanadu intihaihi. Mustanad. Apa makna mustanad di situ? Mustanad kita baca dengan patahkan nun, baca mustanad. Nampak tu tak? Dengan patahkan nun, iaitu tempat yang kita bersandar. Mustanad maksudnya mahall istinadin, makna tempat kita menyandar. Tak? Tempat kita menyandar. Tempat kita menyandar ni ada hissi, ada maknawi. Hissi supaya menyandar di dinding tu, menyandar di tiang tu, hissi. Ada pun kita sandar bukti, ini sandar maknawi. Kedua-dua hakiki. Tu tak? Kedua-dua hakiki. Itu dia. Ia kata, wa ayyakuna, bahawa adalah mustanadu. Mustanad makna mahalla istinadi. Itu mahalla istina. Istina intihaihi, ay intihail khabar. Dan bahawa adalah tepat sandar. Tepat sandar kesudahan khabar. Al-amra. Khabar bagi yakun. Al-amra ialah kena kepada urusan. Al-amra kena kepada urusan. Urusan di sini, al-amra apa dia kata? Al-amra ni urusan, perkerjaan. Akhir sekali tepat sandar hadis ni, suk mana? Akhir mana? Akhir di Nabi, belum dia sahabat. Betul tak? Sahabat kita ngaji dah dalam muqaddimah mustalahil hadis, rukun hadis ada 2. Satu asanid, jamak pada isnad. Yang 2 mutun, jamak daripada mat. Mutun tu kalamin Nabi. Itu tak? Kalamin Nabi. Sebab tu tak boleh terima lah kita orang ngaji, kalau sanad tak ada. Ada mata saja. Balik ke hadis palsu, mari ada mata saja. Seumpama hadis awaluddin ma'rifatullah. Ini adalah hadis palsu yang haram kita sandar itu perkataan pada Nabi. Ia tak ada kira pada makna. Tak ada ulama dalam dunia dok kira tak kita sandar makna ke Nabi. Tak. Man kadzaba alayya muta'ammidan nusiba qawluh. Ni dinisbahkan akan perkataan ila Rasulullah kepada Nabi. Sedangkan Nabi tak kata. Ini panggil pelawak. Kadzab. Orang pesen ni Allah Ta'ala akan seksa dia. Dengan ittifaq ulama.
Tak ada biarilah. Kita zaman kita ni kurang ilmu. Sebab tu orang royak kata, itu ya duk kira balik makna. Orang tak kecek lah tu. Kalau lah nak kecek lagu tu, sah kita baca makna oleh semaya. Boleh takbir. Wahai orang yang beriman, puasalah kamu akan bulan puasa Ramadan. Boleh baca lah tu. Tak boleh. Kena baca lafaz. Kama unzil. Begitu juga hadis jangan sandar ke Nabi, gibuh di kepala tu qala Rasulullah. Tak boleh. Orang kata lagu tu diwaidkan dalam agama kita. Dan adalah dia jatuh. Tak boleh ambil ilmu pengetahuan daripada dia. Kerana orang ni adalah orang yang dimerkai dalam agama kita dari pihak Allah Ta'ala. Faham tu tak? Itu dia. Sebab tu, naknya, amra. Amra ni kena pada urusan. Kena pada urusan. Al-musyahadata awil masmu'ah. Perkara yang musyahadah ataupun masmu'. Perkara yang musyahadah ataupun apa saat ni? Al-masmu'ah. Urusan yang pesing boleh tengok dengan mata kepala ataupun urusan hak boleh dengar dengan telinga. Benda lagu ni panggil hissi. Dia panggil hissi. Baik. Biar hak boleh tengok Nabi SAW dan dengar perkataan Nabi, tak ada syak dan tidak ada khilaf, humus sahabah. Iaitu kena pada sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi yang panggil rawi apa dalam ilmu mustalah? Rawi, ar-rawil a'la. Nampak? Rawi hak tinggi. Lepas pada dia, Nabi selalu. Baik. Kalaulah sahabat kata, aku dengar Nabi, apa panggil hadis apa? Hadis qauli. Kalau sahabat tengok Nabi, apa panggil hadis apa? Fi'li ke fi'li? Fi'li. Asal duk baca lah fi'li. Nampak tak sah? Tak sah tiru benda-benda lagu tu. Ambil hak kena. Orang aling ni bukan dia baca, bukanlah duk gantung di fi'li ataupun yang. Bukan hak tu. Ataupun dan. Tak bukan. Hak naknya apa dia? Ilmu. Benda lagu tu tak sah tiru. Tuhan. Tak sah tahir. Sah. Tak sah tiru hak tu. Hak tu orang panggil pelek setengah-setengah daripada orang. Kita tak sah tiru hak tu. Faham tak tu? Buat apa? Kecek dan tak ada ilmu kalah. Yang tak ada ilmu. Tak. Kita tak sah tiru. Fi'lun fi'l. Bukan pe'. Lah. Pasal kecek wijadi jawi. Sebut hak Arab wijadi Arab. Hak Melayu Melayu. Biar Melayu tu bahasa. Ada orang Indonesia, Malaysia kecek lah tu ke? Kecek molek. Nampak tu dah? Kita ada ayat dalam madrasah kita, nah hak orang lain biarlah. Tak usah duk tirulah benda-benda tu. Sah. Jadi sahabat Nabi SAW, ya hak ada hak tengok Nabi dan dengar perkataan Nabi. Dengar dengan apa? Dengar dengan telinga. Buat apa kena dengar dengan telinga? Sebab alat pendengar. Dengar akan apa? Akan suara yang mengandungi dalam suara huruf hijaiyah. Tengok dengan apa? Tengok dengan mata. Akan perbuatan yang berlaku di hadapan dia. Faham tu tak? Jadi hadis Nabi SAW terutamanya hadis mutawatir, ada ke email mana-mana rakyat kata mimpi dengan mengigau? Tak ada. Hak naknya apa dia? His. Tu sahabat tu kena pakai sahabat. Apa ulama syarah al-amr al-musyahadah ni? Al-amr al-musyahad. Al-amr al-musyahada awil masmu'a bi an naqul. Bi an taqulu sahabatu. Mari untuk nak menggambarkan masalah. Bi an taqulu sahabatu
syahadnahu yaf'al. Kami menyaksi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat begitu begini. Au sami'nahu yaqul kadza wa kadza. Ataupun kami mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata itu dan ini. Sebab tu apabila sebut hadis hak sahabat dengar, orang panggil hadisul qauli. Hadis hak sahabat tengok, orang panggil hadisul fi'li. Apa ulama bagi qauli fi'li? Kerana dua kelakuan. Dua kelakuan. Dan beri faedah pada jihad, pada pihak ilmu usul fiqh, hadis qauli fi'li ni bagaimana? Fi'li terutama daripada qauli terutama daripada fi'li. Aywa. Qauli terlebih utama daripada fi'li. Bila? Apabila ada dua hadis sama. Aywa, apabila idza ta'arada. Apabila ada perselisihan. Nak selisih bila? Nak panggil kata selisih. Bila? Nak panggil selisih ni bila? Apabila sama-sama kuat. Ingat lah. Sama-sama kuat. Ni pun sahih, ni pun sahih. Ni pun Bukhari, ni pun Bukhari. Hak kita nak mana nak takdim? Qauli. Tapi kalau hak ni sahih, hak ni dhaif. Tak sah. Tak panggil ta'arud. Faham dah ayat ni? Dan tak jadi apa? Muttarib. Nak jadi muttarib pun baik, nak jadi ta'arud pun baik di dalam ilmu usul fiqh, pasti kena gapo nama? Ya gagah di antara tarafain. Ni pun gagah, ni pun gagah. Mustawa tarafain ni mana hak ni qawi, hak ni qawi. Hak ni sahih, hak ni sahih. Maka boleh kita nak pakai kaedah taqdim al-qaw 'ala al-fi'l. Kalau tidak, la ibrah. Pedah ayat ni. Pedah ni. Kita dengar molek pedah. Sebab tu, ngaji nak pergi pahal. Kalau ngaji tak pahal, payahlah kita. Pahal tu tak? Dan maksud al-musyahadah ataupun al-masmu' tadi itu, nak hak mana? Al-hawas. Hawas ni macam terakhir lima kita tu. Dengar, ataupun lihat, ataupun cium, ataupun kecak, ataupun setuh. Sam'an wa basaran, lepas tu zauqan lamsan. Lepas tu selagi apa? Syam. Syaman apa? Syum. Cium. Bau. Tu. Faham tu tak? Semua tadi itu beri faedah ilmu apa? Nazari ke daruri? Ilmu daruri. Apa makna ilmu daruri? Ilmu yang tidak terhenti di atas bahas. Itu ilmu daruri. Seperti apa? Seperti api itu kita tahu tu ya panah. Daruri. Kenapa? Kena wicai dulu, api panas ke tak panas, bahas dulu, api panas tak panas. Hedak dah. Ya reti. Apabila duduk kat api, tak boleh duduk ni, panas ni, reti. Ilmu daruri ni piyah jah Allah. Ni dalam mazhab salah kata ilmu daruri, ilmu fitrah. Ilmu apa? Ilmu fitrah. Wujudullah, ada Allah di sisi mazhab kita ni, amrul daruri ke amrun ilmu daruri ke ilmu nazari? Daruri. Wujudullah ilmu daruri. Hatta Quraisy yang mengaku kata di sana adanya Allah. Khilaf dengan kumpulan yang lain daripada salaf, mutakallimin dan sebagainya. Dia kata wujudullah ni terhenti di atas kita tilik. Tak tilik tak sah iman. Setengah kata sah serta fasik. Setengah kata tak sah langsung. Setengah kata gitu, setengah kata gini. Khilaf mereka. Kita, la. Kenal Allah, ada Allah Azza wa Jal. Ilmu apa? Daruri. Bukan nazari. Itu tak? Beri faedah ilmu daruri. Ilmu daruri. La ma sabata. Bukan perkara yang sabit.
Sabit ni makna kata isbat. La ma sabata makna kata barang. Bukan masalah hak sabit. Makna ilmu apa nama ni ta'rif hadis mutawatir ni bukan perkara yang sabit biqadiyatil aql. Dengan pembahasan akal. Qadiyah ni mana isu. Isu akal. Akal ni mana? Perkara yang kita idrakkan satu perkara. Masalah ni bukan masalah hak nak isbat dengan akal. Yakni bukan benda hak kita kira-kira. Nak jadi mutawatir kira-kira jadi. Tak. Ia kena dengar ataupun lihat. Sebab tu imam dia kata amral musyahada awil masmu'ah. Perkara yang kita lihat ataupun kita dengar. Bukan perkara yang sabit dengan isu akal sirfi semata-mata. Sirfi ni makna apa? Semata-mata. Itu tak? Semata-mata. Sebab hak akal tadi itu semata-mata akal supaya ada Allah. Ada Allah ni semata-mata akal pahal kata tak ada Tuhan tak boleh jadi. Supaya anta tengok kitab adanya tulisan di dalam. Kena rayak lagi kata ada orang tulis. Kena rayak. Tak. Faham tak? Anta tengok bina kena rayak lagi. Orang bina tu bukan gajah bina. Kena kecek lagi? Tak dah. Faham tak? Nak rayak kata benda tu amrul daruri. Reti. Tak kena kecek banyak. Hak ada rayak ni semua ni manusia buat. Jangan sama sekali kita iktikad burung marpati buat. Tak berakal. Misal lah. Kata benda tu. Bukan. Faham tak? Itu mana ma la sabata biqadiyatil aqlis sirfi. Barang yang tidak sabit dengan semata-mata kira akal semata-matanya. Hak ni tak sah. Tak masuk. Maka semua nuskhah kita cek mari kal wahid nisfu thnaini tambah nuskhah kita ni. Hak lain tak ada bawa data. Seumpama satu itu setengah daripada dua. Tak kena royak hak tu. Sebab masalah akli. Tak kena duk pergi tengok, tilik. Mananya. Nampak tu tak? Lain dengan ilmu hisab. Ilmu hisab ni 1 juta. Lepas tu pakai gidah 900,000 kaza tinggalnya ana. Hak tu hisab. Tapi satu adalah setengah daripada 2, tak kena royak dah. Sebab tu cakap pel lagu ni tak dalam nahwu tak panggil kalam. Langit tinggi weh, langit atas ada kepala kita weh. Ni ilmu hak tinggi sekali, tak buat kira. Bumi duk patak kaki kita weh, tak panggil lah tu. Hak naknya kalam hak kalam ke apa? Kalam ilmi. Faiza tengok. Faiza maka apabila jama'ah maka apabila telah beripung. Apa makna beripung? Makna bercampur, duk sekali. Hadhihi syurutal arba'ata akan ining syarat-syarat yang 4. Maka apabila telah beripung, mana Pak? Mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ila al-khabar. Apabila telah beripung oleh khabar. Khabar di sini kita pakai makna muradif bagi hadis. Apabila telah beripung oleh hadis oleh hadis akan ining syarat yang 4 ataupun kita kecek gini akan syarat yang 4 ini. Tu cara terjemah dia kena tengok juga. Terkadang kita terjemah harfan biharfin.
Terkadang kita terjemuh dengan murad. Terkadang kita terjemuh dengan mafhum. Kita kena pandai belaka tu. Nak terjemuh satu persatu pendetailan pandai. Nak terjemuh wak kesimpulan pandai. Nak terjemuh wak pahaman pandai. Pandai. Sebab tu orang ni, mu tolong kecek sikit 5 minit wak khulasah. Boleh kecek. Mu tolong kecek sikit dengan cara pendetailan sikit. Kita tambah masa. Pakai 15 minit. Mu panjang masa sikit. Mu beri masa aku 45 minit aku nak syarah. Semua kita kena pandai. Dalam mazhab salah kita tak menghalangkan. Sebab di dalam mengajar, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam apa, ada hak bagus, ada hak tak bagus. Jangan kita tengok balik tak bagus saja sampai kau tak pandai. Bukan kita hajar hak pandai saja sampai kau tak adanya sifat kesedaran dan insaf dan tak ada takwa. Kena dua-dua kena duduk sekali. Kaki kita nyakna. Dua. Kaki kita dua. Kalau kita nak kecek nakal-nakal dah. Nabi kita Nabi kita ya kira hak mana molek? Kanan ke kiri? Kanan. Ada orang Islam kita kata, kalau gitu kaki kita kiri. Kalau kita kerak tahu sebab Nabi tak molek ada bahaya adalah tu. Tak ada. Ya kena pergi sekali. Bahaya sebab tu dalam Islam ada at-targhib wa tarhib. Adanya nazir, adanya bashir. Nak ayat kata, balik ketubah, balik ceramah, balik tu tak molek belaka. Lah, sampai kau orang tak pandai, bukan dia. Bukan sekadar hak mengajar sadik itu nak molek belaka. Kalau mengajar memperhalalkan benda haram. Orang tanya, apa hukum riswah? Tak ada masalah, baik tak apa. Bukan riswah dah sekarang, apa heboh. Faham mana orang ngajarlah tu? Supaya, ya. Nampak dah tu? Sebab tu kita tepat perbezaan diisikan orang. Bukan di diri ceramah, bukan di diri ketubah, bukan di diri mengajar. Duk dia apa nama? Urusan luar. Hak kita nak bubuh masuk. Herat tu? Maka apabila telah beri pun capur oleh hadis akan syarat-syarat yang keempat, akan syarat-syarat empat ini, akan syarat-syarat empat ini. Lalu imam dia sebut dah dengan cara ijmal. Ni nak sebut pula dengan cara tafsil. Cara kita lagu ni kita ngaji turas, kita boleh capur di antara turas dengan akademik. Hak naknya dua ayat sama dah. Akademik kita faham, turas kita reti. Gi dua-dua ni alamah. Bukan alamat. Ada tu. Alamah ni mana orang reti. Dan dia tadi itu boleh memproseskan ilmu mengikut keadaan. Kalau alamat, al juga. Tu. We faham. Kita ngaji ni biarkan faham. Sebab masa kita ni penting. Ya jalan semua. Kalau kita tak isi, habis. Tu. Lagu mana lepas pada dia kecek dengan cara ijmal, wari dengan cara tafsir. Wahia, nak ulai klik semula. Wahia, baca wahia. Dan iaitu syarat yang empat tu. Apa dia? Syarat hak empat-empat tu. Tu, duduk situ. Pertama, adadun kathirun. Nak bilangnya yang banyak. Apa? Nak bilangnya yang banyak. Mula-mula nak bilangnya hak banyak. Banyak ni setara mana? Kita rakyat dah. Imam Ibn Hajar sebut dah di dalam ini kitab. Kita rajuk lah. Banyak mana hak dia duk rakyat mari tu. Setengah kata 4, setengah kata 5, setengah kata 7, setengah kata 10, setengah kata 12, setengah kata 40, setengah kata 70, setengah kata ada lebih pada tu. Adadun kathir tak ditakyin sebab banyak mazhab bedah. Cuma pada adat hak kita kata banyak, naik pada 3 banyak. Nampak tu tak? Naik pada 3 tu banyak. Ramah dah lah. Kalau pergi kana-kana 3 orang ke atas, kira tak ramah. Faham dah tu? Tu. Hak naknya adadun kathir. Bilangan yang banyak. Ahalatil adatu.
ahalatil adatu tawatu'ahum au tawafuqahum. Adat yang banyak yang beri faedah apa nama? Ahalat. Ahalat ni kita kira kata tak perkara yang tak boleh nak jadi. Perkara yang tak boleh nak jadi oleh adat akan tawatu'ahum. Apa makna tawatu'ahum? Sepakat mereka. Sepakat mereka. Ataupun tawafuqahum. Ataupun senapak ke, sepakat dengan senapak ke. Bahasa Jawi kita ni boleh terjemah. Boleh sekadar tu. Alal kazib. Di atas apa? Di atas dusta. Bilangnya yang banyak, yang mustahil oleh adat, sepakat mereka itu orang-orang yang hadis, ataupun sebulak suara mereka itu orang yang hadis, di atas dusta. Syarat apa ni? Syarat mula-mula bagi hadis mutawatir. Bahawa akan tanya, wahai Tok Guru, tawatu'ahum dengan tawafuqahum ni beza lagu mana? Kalau dalam ngaji, Tok Guru kena royak. Tapi kalau dalam murajaah, Tok Guru kata, pergi tengok dalam kamu. Herak. Sebab talibun najih, pelajar yang berjaya, dia tengok kamu, tengok surat, belum pada masuk kelas. Nak aling cepat adalah tu. Lepas daripada mengaji, murajaah, hafal duk le dada. Jadi alamah. Alamah. Alamah ni mana bersangat tan alim. Tapi alim sungguh. Bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa adawatihima. Alak-alak semua tadi itu dalam tu belakang. Ya nak ke mana? Pekoh pun mari Qur'an hadis. Akhlak tasawuf mana? Mari di Qur'an hadis. Bab akidah Qur'an hadis. Iman, Islam, ihsan mari mana? Tapi duk lambat kita dah masuk benda lain. Masuk benda lain kita nak cek lagu mana? Istilah kecek tak serupa dengan Qur'an hadis. Itu ialah. Habis itu. Maka nak jawab kata tawatu'ahum tu maksud di sini tanda taruh tak apa, pehar dulu pun tak apa, tak usah kaduh nak tanda, murajaah semula. Tawatu'ahum tu maksud tawatu'ah tu iaitu mereka ittifaq. Ayyattafiqa qaumun ala ikhtira'in muayyanin ba'dal musyawarati. Tawatu'ahum tu maksud agana bahawa mereka ittifaq, sepakat, sebulak suara satu kaum di atas nak buat reka mana yang tertentu lepas daripada mesyuarat. Mesyuarat panggil peracum bahasa Sia ke? Mesyuarat buat kita semua, lepas tu kita buat tubiknya khulasah. Ini panggil dalam bahasa Arab panggil tawatu'ahum. Adapun tawafuqahum sepakat dengan tak mesyuarat. Sepakat dengan tak mesyuarat. Faham tak sepakat tak mesyuarat? Yakni tubik natijah sama. Tapi tak ada kita mesyuarat dulu. Aku nampak gini, aku nampak gini, aku nampak gini. Itu pada lugah. Pada apa? Pada lugah. Tu pada lugah. Sudah situ. Kemudian yang kedua daripada syarat hadis mutawatir. Warawu dzalika an mithlihim min ibtida'i ila intiha. Ini syarat yang kedua. Meriwayat oleh mereka itu oleh mereka itu pihak meriwayat. Rawilah. Rawi ni kita nak bila di mana?
Dengan cara mudah kita orang ngaji sekarang ni nak mudah faham bahasa kita. Bila di diri tuai kita hak raya hadis. Boleh juga. Kita nak kira situ. Ataupun nak bila di pala ai. Bila mana? Sahabat. Tu bila di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga nak bila. Lek ni pun boleh nak bila, lek ni pun boleh nak bila. Tapi zahir daripada perkataan imam di sini iaitu rawau, iaitu rijalil hadis ataupun ruwah orang-orang hadis tadi itu zalika warawau zalika apa nama? Zalikal hadis al-mutawatir an mithlihim, daripada seumpama mereka itu lagu mana? Ai jam'un an jam'in, orang ramai daripada orang ramai. Kita kata aku nak pakai pendapat ulama kata hadis mutawatir ni pasti 7 orang. Sahabat 7 orang daripada Nabi, tabi'in 7 orang daripada sahabat. Faham tu tak? Atba' tabi'in 7 orang daripada tabi'in hingga akhir. Boleh nak kata gitu pun tak apa. Faham tu? Rawau zalika an mithlihim min ibtida', daripada awal. Daripada awal yakni daripada awal hadis. Kira di sahabat. Ilantiha kira pada musannif. Hak tuai kitab. Boleh kita kata lagu tu? Boleh kita kata lagu tu. Sebab itulah ulama dia berikan faham kepada kita rahmatullahi alaihim, iaitu ia kata al-murad maksudnya an mithlihim tu. Pada keadaan ada yang mustahil sepakat mereka itu di atas dusta. Pada adat dia mustahil di atas dusta. Sekalipun tidak sampai bilangan mereka, sekalipun tidak sampai bilangan mereka, hak banyak kelajak sampai ke 40, 50, 100 kata lagi. Kerana kita rayak dah hak mu'tamad dalam masalah rayak hadis, sifat orang rayak ke bilangan? Sifat orang rayak. Kalau seorang pun tak apa, asalkan sifat bilangan tadi itu, sifat orang rayak tadi itu sikah molek, adalah molek. Tapi kita dah kecek sini masalah hadis mutawatir. Apabila hadis mutawatir pasti kena ramah. Tu yang maksud. Tapi kalaulah ramah, tuai tak sikah. Tuai tak ada adalah. Perkataan dia boleh pakai tak? Dia boleh jadi mutawatir tak? Tak. Apa makna mutawatir? Jazman, yakin kata itu adalah perkataan fulan ibnu fulan. Hari ini kita dah kecek hadis Nabi SAW, maka adalah hadis Nabi. Seumpama perkataan falsafah. Ramai mereka itu nakal daripada muallimul awal, kata alam ini ia jadi dengan sendiri. Alam ni Tuhan tak ada berjadi, ia jadi dengan sendiri. Dalam kitab panggil alam itu sedia kala. Maksud tak ada Tuhan. Maksud tak ada Tuhan. Ramai tu mereka itu nakal mari, nakal. Sudah dia ahli hak nakal mari. Ramai. Jam'un an jam'in juga. Tapi jadi mutawatir tak? Tak. Sebab tuweh rakyat putus adalah wal apa? Wal al-adalah wal dhabt. Tak ada. Siqah tak ada. Sebab ia kata tadi itu bukan amrun yaqin. Nak tengok juga kita nak pikir ni. Nampak tu tak? Nak pikir ni kena tengok juga. Habis situ. Tu dua daripada syarat. Tu dua daripada syarat. Yang ketiga, wa kana mustanadun intihaihim al-hissa. Hissa tu khabar bagi kana.
wa kana mustanadun tihaihim al-hissa. Dan adalah mustanad. Apa makna mustanad tadi kita rayak? Tepat menyanda. Tepat menyanda. Mustanad tadi itu intihaihim, tepat kesudahan mereka. Mana kesudahan mereka? Yani kesudahan puak-puak rakyat hadis tu. Al-hissa. Apa makna al-hissa? Yani sani min musyahadatin wa sama'in. Tu min musyahadatin au sama'. Sebab perkara yang tak tengok, tak tengok, tak dengar, perkara tadi itu yahtamilu dukhulul khata' wal ghalat fihi. Kita tak ada tengok, kita tak ada dengar, kita royak ke nak kata. Sebab tu masalah. Dia nak jaga dah ni, nak sandar perkataan kepada Nabi ni. Nak jaga. Mu tengok dana kata Awaluddin Ma'rifatullah lagi kita hadis. Mu tengok dana kata an-nadhafatu minal iman misal kata. Kata itu adalah perkataan hadis. Nabi kata, tengok lagi kita ana. Tengok dengan mata. Ataupun mendengar daripada guru mana hak sikah bagi hadis mu dengar tu. Tak ada dua-dua. Kata dengan kita tak tengok, dengan taknya lihat, yahtamilu ish dukhulul ghalat fihi. Kadang masuk salah. Salah sungguh. Apabila salah nak buat kerana kita ke sunniyin, rajuk. Pas nak rajuk nak buat lagu mana ada kita rayak pada orang ramai. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Wa bayyan. Kalau tak bayan, talab sampai ke dia bayan. Talab. Sebab masalah hadis ni jangan. Yang dia kacau. Hadis tak boleh. Ulama kita tak marilah Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar. Dia kata kita ni nak turut Imam Nawawi. Imam Nawawi dia kata aku ana orang hak sandar kepada hadis kan sandar perkataan hak bukan hadis. Dia kata aku mana? Aku nak turut Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata kan. Aku nak turut Imam Sayuti. Ya, Imam Sayuti. Dia kata kan. Hingga ya karya kita Al-Lali' Masnu'ah fi Ahadisil Mawdu'ah Imam Sayuti. Dahsyat. Sebab tu dalam masalah hadis jangan kalau silap tak apa. Ku rajuk. Silap kata. Sudah. Silap hak lain kita diuzur lagi. Tapi silap hadis ni terkadang kita kata kita ni supaya hantar kata guru besar ni pergi royak kata hadis Nabi. Tok khatib besar royak atas hadis Nabi bukan hadis. Hantar tegur dia atau bukan hadis nasihat dia. Ya kena buat gana. Kena minta maaf. Mari kita bergacah. Ya. Ni orang bukan orang mengaji. Nampak tu tak? Ni terkadang nak jaga benda hak salah tadi itu. Tak takut Tuhan mereka tu kan. Nak ke bahasa hak Tuhan mereka tu. Kita tak sih minta Tuhan jauh nak afanallahu wa iyyakum. Jangan duduk buatlah tu. Dah hak duduk wayak ni. Ni dalam kumpulan kita jangan berada nak salah tarik balik. Kita rakyat kata bukan hadis, kita tak akan tarik sebab ilmu kita bahas bukan. Bahas agama ulama ada duk royak. Boleh dan hatta perkataan itu tanya lujnah Azhar daripada muhaddisin mereka. Tanya Syekh Ahmad Ma'bad ke, Syekh Umar Hashim ke, boleh kata boleh? Ada ke setengah-setengah kata nak hatta soalan pada Syekh Ali Jumaah, boleh kata boleh? Hatta tengok. Lepas tu waktu baik bayinat. Wallahi Syekh Ali Jumaah Azzi pun akan jawab katanya bukan hadis. Kalau Syekh Ali Jumaah kata itu hadis, wairah. Sebab bukan ia seorang, hak lain. Betul dah ayat ni? Sudah. Tak kena rajuk, payah apa Payah ni. Ya kita kena hajar, barulah umat kita maju. Jangan salah sandar pada Nabi, benda tak kena kita tak mengaku. Ini umat beku.
Kena umat hak maju. Yalah tu umat maju. Salah rajuk. Bukan ilmu tak kemah. Rajuk ni syaraf. Mu turut biar mazhab itu fikih. Aku turut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rajuk hak Iraq pergi pada Mesir. Hak nun qadim hak ni jadid. Tak kejak nak ilmu dia. Kejak lagi ya. Dalam hissi nak kejak katu hak gana. Gali pocok turun, akik pocok klik semula. Kau kejak. Ya tak ada salah apa benar-benar tu ni. Nak biasa ya. Allah nak mempertahankan benda hak salah. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Tak jah. Kita jangan jadi gitu. Yang keseterusnya dengan molek. Ketiga dah tu. Naknya hak hissi nah. Isi royak dah saat ni katakan no. Musyahadah ataupun sama. Piyah musyahadah Nabi? Sahabat. Dengan Nabi? Sahabat. Cuba hantar waktu baik hak sahabat dengan Nabi. Rupalah hana. Tak. Entah. Banyak. Tak boleh waktu baik. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itulah sama'. Hak tengok Nabi. Entah. Aywa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi gini. Ya. Apabila kita baca, dengar hadis ulama baca, kita dengar baca sendiri boleh tak? Lepas dah kita ngaji, boleh. Tepat hak hamba ngaji nu sanawi. Sanawi habis sanawi tu 2 kitab Sahih Bukhari habis dah. Tubik tapak BA Kutubut Tis'ah habis. Lah no kita nak kata. Orang hak mutalaah kitab Sahih Bukhari, Muslim, sampai ke Kutubus Sittah lepas mata dia, ilmu sama dengan orang tak lepas bulu marah. Apa tak? Tak supa. Orang baca Qul huwallah pada ganjaran tak apalah. Tak ada sulusul Quran. Sulusul Quran. Tapi sama tak dengar orang ingat Baqarah sampai ke Kahfi? Sama. Ui faham salah. Ganjaran suku. Ilmu pengetahuan suku. Ni tak saya tukar-tukar. Apa Qul huwallah? Baca 3 kali sama dengan Quran. Nak malas mata kita. Okeylah tu. Kita ke sunniyin bukanlah tu. Sikit dah nak sudah. Wandafa ila dhalik. Indafa ni makna apa? Indamma. Indafa bermakna indamma. Apa makna indamma? Memasuk. Masuk. Faham masuk tak? Supaya nung yang pertama masuk dalam nung yang kedua. Itulah tepat hak kita duk berdengung tu. Masuk. Faham tak? Wandafa makna dia tadi itu memasuk. Ila dhalik. Kepada sedemikian itu. Kepada sedemikian itu. Apa makna kepada sedemikian itu? Zalika tu ai ila ma dzukira minas syurutil arba'ah. Anda tahu situ. Ai ila ma dzukir minas syurutil arba'ati. Perkara yang sebut daripada syarat-syarat yang 4. Ayyashabah. Ayyashabah bahawa bersama. Khabarahum. Khabarana maf'ul muqaddam. Khabarahum akan khabar mereka itu. Apa khabar mereka itu? Yakni khabar alladhi rawaw. Mereka yang meriwayat. Makna khabar hak ahli riwayat bawa datang mari. Khabar hak ahli riwayat bawa datang mari. Sebab nak jadi kedebannya Bukhari sebab apa? Dia bawa hadis Nabi, mari. Kedebannya Imam Muslim bawa hadis Nabi, mari. Kedebannya Imam Nawawi syarah hadis Sahih Muslim. Kedebannya Imam Ibn Hajar
Syarah Sahih Bukhari. Semua khidmat pada hadis Nabi. Tu orang kedebeh. Pas kita khidmat ada gapo? Kita kira lah. Dalam arti kata, kita nak kedebeh, nak hebat, nak tinggi di sisi Allah Ta'ala, nak kenal ahli langit tu, khidmat kamu kepada Alkitab wa Sunnah. Dan alat-alat yang nak khidmatkan kepada Alkitab wa Sunnah, bukan perkara yang bantah Kitab wa Sunnah. Perkara yang bantah tak sadar padu lah. Itu dah, tak sadar padu. Belalah dia nak akak tinggi lagu mana ilmu Yunan, ilmu kalam. Akak gilah. La qimah indallah. Kalau benda tadi itu qimah indallahnya gomo di sahabat mula-mula. Nyambil di sahabat lalu dah. Lepas tu tabi'i pula sambung. Lepas tu atba' pula sambung. Lepas tu imam pak pula sambung. Tengok dalam sejarah puak Mu'tazilah we ambil. Belum pada tu puak Jahmiyah. Lepas pada tu barulah puak tu, puak ni, puak tu, puak ni. Bahawa apa kita ada mengagungkan? Hati kita ni, ni sahabat. Kita ni ma'ana alaihil yawm wa ashabi. Kita ni sahabat, kita tabi'in, kita imam pak. Kita duk main gapo? Tengok pada isi kata. Sebab tu kecek saja, tak ada tengok perbuatan ni bahaya. Kecek saja, tak ada tengok perbuatan bahaya. Kawin tak apa. Kawin buat untuk demo, so selesai. Nampak tu tarik hak kawin. Ni jaga. Peh dah ayat ni. Selesai kawin kok. Kawin kok. 100% dengan demo. Kira sekali kita tinggalnya selipar. Ini bahaya. Zaman Nabi, humul adu fahdharhum. Pia tu. Tu nak kita faham tak? Tu dia. Wandama ila dhalik ay yashaba khabarahum. Khabar mereka itu. Khabar ni mana hadis? Dah lah, tak ada hak lain. Hadis Nabi SAW. Ifadatul ilmi. Tu baru pakai. Ifadatul ilm. Oleh ifadah. Ifadah mana ifadah beri faedah. Al-ilm. Ilmi apa? Daruri. Apabila ilmu daruri ni menepati apa? Menepati kita dengar pada Nabi dan sahabat. Dengar pada Nabi direct. Walaupun kita tak dengar Nabi, tak dengar sahabat. Tapi ini menepati. Apa tak menepati? Bahasa siatan? Priap semuan. Tengok jawab syarat. Idhafatul ilm li sami'ihi. Bagi orang yang dengar. Pia orang yang dengar. Mula-mula tak ada dah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah orang yang dengar Nabi ataupun hak tengok Nabi mereka. Sebab tu kita nak jauh ke dak dia nak berjatuh sahabat? Tak. Fida lahum lillah. Kita akan fida ajsadana wa arwahana wa amwalana wa awqatina semua liddifa'i anhum. Untuk nak mempertahankan mereka. Buat apa? Kerana agama kita nak boleh masuk syurga melalui mereka. Melalui siapa? Melalui mereka. Habis situ. Cukup. Ni nak kita faham. Nak kita faham. Lalu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pun kata, fahadha huwal mutawatiru. Hak ninglah syarat hadis mutawatir. Ataupun hak ning lah ialah hadis mutawatir. Nah cukup 4 perkara. Faham lagi? Baik. Hadis mutawatir terbagi kepada 2. Ada lafzan wa ma'nan. Pagi ning nak tanya, hadis mutawatir hak lafzan. Hadis perfect. Nak tanya sorang-sorang je nak jawab. La, nanti. Muhsin. Nanti. Hadis mutawatir lafzan. Nanti. Aywah man kadzaba alayya. Mutawatir lafzan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan. Sebab tu kita wajib kena tak dia jadi askar Allah Azza wa Jal. Jangan sama sekali
turunkan lutut dan pendirian kita kalau orang dusta di atas Nabi. Muharabah mereka. Muharabah hadis yang mereka bawa datang. Mereka tak apalah. Orang kita tak cara orang, tapi afkar mereka ni bahaya. Perkataan mereka tu bahaya. Kalaulah ketua, rakyat patah. Itu hadis Nabi. Sebenarnya ia bukan. Kita pakat senyap belaka. Apa nak kata? Maka orang yang pertahankan hadis tadi, hak mana dia, hak mana tak dia, biiznillahi ta'ala syafa'atun Nabi lakum. Syafaat Nabi boleh cerak. Buat apa? Kerana ia pertahan hadis. Nak tak syafaat Nabi? Nak Nabi mari terima kita sendiri? Nak kata saya? Kita kalau pergi kana-kana, kalau ketua tu baik sambut. Luar rumah dia. Pasal kana kita? Oh, syaraf. Nabi sendiri? Nak Nabi mulia kita, nak buat agama. Pertahanlah sunnah Nabi dia tu. Nak pertahan lagu mana? Ha ni. Benda-benda orang dah bubuh, benda bukan-bukan ni pertahanlah. Mereka nak pertahan kata, hak tu hadis Nabi, hak kita tak bukan. Tengok ada tahu Mizanul Ilm. Dia tak boleh pergi. Tengok syarat. Sebab tu kitab kena mengaji. Jadi buat tahu kitab tak ada mengaji lah. Pergi masa orang duk bang ni plastik bilicing dah. Plastik suku. Derma duit kita kepada dia. Gapo nama suku berdoa kita pada dia, hati kita sekali ni. Mengaji kena mengaji, tak usah pakar cara mikirlah tu. Nampak tu tak? Lepas tu kita tadi itu kena bagi. Mana kau hak penting, mana hak lebih penting. Kena bagi juga. Kita nak tolong orang lagu mana kita kalau kita susah. Kita nak tahan agama lagu mana kalau kita jahil. Tak boleh. Pasti nak kena pergi dengan cara. Terutama budak muda sekarang lah ni kena royak lagu ni. Buat apa? Kadang lah takut tak ada dalam hati tu. Benda-benda yang jadi penepih. Dengan cara semangat masuk lalu. Tak bolehlah kita hari ni apa orang alai dah. Kita pakat lah gitu gini, pakat gitu tolong lah. Ya bukan. Cara tadi itu kena mikir jadi molek. Mikir dengan cara molek, ia tak akan dapat kalaulah kita ilmu tak ada. Kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Faham tu? Habis itu. Kama dia, wa ma takhallafat ifadatul ilmi anhu kana masyhuran faqat. Hadis masyhur pula lah. Apabila tak ada cukup syarat-syarat empat tadi itu, lagu mana? InsyaAllah lah kita masuk sahlah lagi akan datang lah. Bi'idnillahi ta'ala. Sekadar tu pada perjumpaan kita pagi ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.